Untuk Mitsubishi fans, penantian korang akan berakhir tak lama lagi sebab ini dia the all new X-Force yang akan masuk market Malaysia tak lama lagi. All new X-Force ni ialah model ketiga untuk Mitsubishi and juga dia ialah SUV B segment yang akan berdepan terus dengan Proton S50 and also Honda HR-V. And bukan tu je, dia juga dah dipasang CKD dekat Pekan Pahang. Actually kalau korang tengok dekat bahagian luar, dia masih kekalkan dia punya dynamic shield signature yang korang boleh nampak dekat model-model Mitsubishi yang lain. Ground clearance tu pun agak tinggi, so korang tak perlu risau kalau lalu dekat jalan rosak ke ataupun naik curb dekat parking bandar. Untuk bahagian seat, dia guna leatherette seat. Tapi bukan tu yang kita nak cakap. Dia punya seat ni ada anti-heat, which is walaupun korang park dekat bawah matahari, tapi dia punya seat tak rasa panas. Memang sangat convenient untuk rakyat-rakyat Malaysia. Tapi soalan sebenar, macam mana rasa dia bila betul-betul dipandu? Jom saya pula bawa korang. Atas highway, X-Force rasa stabil dan selesa. Dari segi handling pula, steering rasa ringan dan best. Cuma, respon pickup dia ada delay sikit. Body kereta pula masih steady walaupun cruising laju. Jadi, memang sesuai lah untuk daily drive dan long journey. Sistem AYC dia pula bantu stabilkan kereta sewaktu cornering. Kalau korang nak tahu, skrin ni merupakan infotainment terbesar dalam Mitsubishi. Dia juga ada multimeter macam Pajero lama tu. Barulah ada rasa vibe old school. Antara highlight model ni juga ialah dynamic sound Yamaha Premium. Ada 4 mode bunyi. Jadi memang best layan ikut mood korang. Untuk kereta ni, dia menggunakan enjin CVT 1.5 liter NA without turbo dan Mitsubishi sendiri dah claim yang dia sangat sesuai untuk jalan dekat bandar. Ada 4 mod pemanduan yang boleh kita guna. Normal, wet, gravel and mud. Tapi untuk ujian kali ni, kita hanya test 2 mod saja, which is wet and gravel mode. Untuk wet mode, kami pandu atas track basah. At first on normal mode, tayar rasa sedikit floating bila masuk seleko. Tapi bila kita aktifkan wet mode, terus rasa perbezaan. Tayar jadi lebih grip dan sistem traction control dia bantu elakkan kereta daripada tergelincir. Bagus untuk cuaca Malaysia yang selalu hujan. Kalau jalan licin dan seleko tajam, korang on je wet mode. Settle. Next, kita try gravel mode. On normal mode, tayar terasa agak slippery waktu seleko. Tapi, bila gravel mode diaktifkan, cengkaman jadi lebih baik, handling lebih responsif dan braking rasa lebih terkawal. So, kalau korang drive jalan kampung atau berbukit, dapatlah korang rasa mod ni sangat membantu. After test drive Mitsubishi X-Force, saya yakin model ni memang direka sesuai untuk rakyat Malaysia. Walaupun jalan Malaysia banyak ragam, tapi pemanduannya tetap meyakinkan.